Hapus kartel tanah dan bahan binaan supaya harga pasaran rumah turun. Demikian gesaan keras seorang pemerhati terhadap kerajaan yang dilihat langsung tidak mengenakan tindakan dengan menghapuskan kartel tanah serta bahan binaan seperti simen dan besi yang jelas menyebabkan harga rumah kian meningkat sehingga dilihat tidak mampu dimiliki meskipun daripada golongan M40. Pemerhati menegaskan kerajaan seharusnya mendengar rintihan rakyat dengan bertindak segera membongkar dan memecahkan monopoli berkenaan ibarat menyingkirkan duri dalam daging demi menjamin kestabilan harga rumah. Tegas pemerhati, industri simen oleh kartel yang berselindung di sebalik pelbagai jenama yang mana jelas memanipulasi pasaran dan menekan rakyat tanpa belas kasihan. Lantas pemerhati menegaskan keadaan itu jelas tidak adil apabila hanya satu pihak menguasai penjualan simen tanpa saingan sihat menyebabkan pasaran menjadi tempang dan rakyat terpaksa menanggung beban harga yang dikawal sewenang-wenang. Memetik FMT, seorang pakar industri, Siva Shankar menegaskan amalan subsidi silang oleh pemaju swasta menyebabkan harga unit pasaran terbuka meningkat sekaligus memberi tekanan kepada pembeli rumah berpendapatan sederhana. Katanya situasi itu mengganggu keseimbangan pasaran perumahan apabila golongan M40 tersepit antara ketidaklayakan mendapatkan rumah mampu milik dan ketidakmampuan membeli rumah pada harga pasaran. Justru Siva menegaskan campur tangan dasar yang lebih bersasar diperlukan bagi memastikan akses pemilikan rumah yang adil dan mampan kepada golongan M40 khususnya pembeli rumah pertama.